Kementerian Komunikasi maupun MCMC, kami tidak mengawal atau menetapkan reka bentuk algoritma platform secara langsung. Sebaliknya, MCMC mengamalkan pendekatan kawal selia berasaskan risiko yang meletakkan tanggungjawab kepada pemberi perkhidmatan berlaisan untuklah menilai dan mengurus impak sistem mereka, termasuk mengambil langkah-langkah yang munasabah bagi mengurangkan risiko penyebaran secara algorithmic amplification terhadap kandungan yang menyalahi undang-undang atau memudaratkan pengguna. Dan seperti yang saya sebut tadi, sebenarnya kod ataupun perundangan subsidiari berhubung Pelan Keselamatan dalam Talian telah berkuat kuasa pada 1 hari bulan Julai 2026. Untuklah pemegang laisen, mereka sebenarnya diberi 180 hari dari tarikh kuat kuasa peraturan-peraturan tersebut untuklah kemukakan Pelan Keselamatan dalam Talian kepada MCMC. Jadi kita akan tunggu sampailah hujung tahun ini untuk meneliti pelan yang dikemukakan oleh pemegang laisen untuk menentukan sama ada pelan yang dikemukakan oleh mereka adalah cukup baik.